Hai, Assalamualaikum, semua orang sihat. Makin kita korek, makin terbuka, makin banyak. Tapi banyak pihak yang diam. Diam ni tak ada bunyi. Tak tahulah kenapa sama-sama diam ni. Kalau nak kata tak nampak, memang dah nampak. Kalau nak kata tak meletup, dah meletup. Kalau kata tak nampak, kat YouTube ada, kat TikTok ada, pumpang-pumpang, takkan tak nampak kan? Betul tak? Tak tahulah, ada sesuatu kot. Ada yang kenyang ke? Ada tangan gaib ke kan? Jadi kita tanyalah pihak-pihak yang terbabit. Kepada Ketua Pengarah Kastam, saya mohon untuk mengeluarkan kenyataan tentang isu skandal bantuan yang tertahan di Port Klang. Jadi kami nak tahu dia masuk lorong mana, dan yang paling penting, saya nak tahu siapa yang meluluskan borang K2. Saya nak tahu siapa tangan-tangan itu dan proses-proses itu, yang melanggarnya apa, kontainernya berapa, yang dijelaskan berapa, anggaran kontainernya berapa, yang diperlukan berapa kontainer. Adakah kontainer itu sampai ratusan kontainer, ataupun hanya puluhan kontainer, ataupun cuma 4 kontainer. Jadi saya dengan ini memberitahulah, harga yang disenaraikan oleh Yayasan Sabena itu memang tidak masuk akal dan memang tidak tepat. Itu adalah pembohongan yang diberikan. Memang pembohongan yang jelas dan nyata oleh Saiful Bahri. Saya cukup merasa malu dengan keadaan ini, di mana warga asing yang boleh bebas macam ni menguasai, maknanya dia boleh bercakap pasal Port Klang, dia boleh bercakap pasal bantuan, dia boleh bercakap pasal menguruskan jenazah pulang, semua dia boleh. Menggambarkan warga asing ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Dah lah berpengaruh, lepas tu pembohong pula, menipu pula. Itu yang paling tak boleh. Habis tercemar, habis diheret-heretnya orang. Memanglah sebab lalu dia mesti berkait dengan custom dan immigration. Tapi kalau polis memang tidak langsung memberi surat kebenaran untuk dia kutip, dan polis tidak pernah mengeluarkan apa-apa surat kebenaran kepada beliau. Yang sekarang nak tanya pihak custom ni, saya cabar pihak custom mengeluarkan kenyataan dalam masa segera ataupun dalam masa 24 jam dari soalan saya. Dan juga kepada immigration, kan nampak ni, pengarah immigration nampak tak apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni, dah sampai ke Indonesia, nampak tak? Takkanlah pergi kerja tidur, bangunlah. Itulah, kalau tak selalu polis dia yang salah, polis dia yang salah, apa-apa polis dia yang salah. Kamu buat salah, polis yang susah. Kamu buat salah, polis yang kena cari tahu. Itulah kamu, bukan sama-sama. Lepas tu kenyang, sendiri-sendiri senyap, tak boleh nak buat tindakan. Apalah, Menteri KDN Saifuddin Nasution mana ni? Apa yang dah jadi ni? Warga asing dah buat apa ni? Kata tak boleh itu, kata tak boleh ini. Mana Menteri Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin Nasution?